Dah sampai kat Turki. Oh, orang masuk. Aku pakai selipar je. Saya bersama dengan Abang Rozi. Ni ayam. Lepas tu ni ayam dan sini daging. Miau. Miau. Dan dia sama ada dia pegang tasbih ataupun dia isap okok. Dua benda je dia orang ni. Pondan betul lelaki tu. Oh, dia baru tanam rambut. Siapa ni kan? Sementara tunggu yang ni deal, kita nak kena free kat sini. Buah-buah ada 5. Hello, welcome. Hey, thank you. Trip ke Istanbul, Kapadokia dan Tokat ini adalah jemputan daripada Tourism Turki dan Turkish Airlines. Mereka menjemput 5 ejen dari Malaysia yang menjalankan leisure tour, insentif dan company trip untuk melawat Turki dan melihat produk-produk yang baru di Turki. Trip ini adalah 28 Januari hingga 8 Februari 2025 selama 12 hari. Jika anda mencari pakej ke Turki sama ada leisure trip ataupun company trip, boleh hubungi kami di info@selamatbercuti.com. Untuk phone number ada di description. Ada durian. Berapa ringgit? 35 murahnya. Hai, Assalamualaikum. Hari ni tarikh dia 28/1 aku nak pergi ke Turki. Kita akan pergi ke Turki selama 11 hari sehingga 8 Februari 2025. Aku sampai kat KLIA pukul 9.45 malam, flight pukul 11.45 malam. Dah 2 jam lagi sebelum flight. Ni beg aku bawa. Okay, dah sampai kat Istanbul dengan Sophie. Dah sampai kat Turki. Oh, orang masuk. Aku pakai selipar je. Sekarang suhu 7 darjah Celsius. Kita akan ambil beg, lepas tu kita pakai baju tebal. Kita punya transfer ke hotel jam 7.20 pagi. Sekarang pukul 5.30 pagi. Ni member kita batuk lah. Sejuk. Turkish Airlines dah sampai kat Istanbul Airport bersama dengan wakil Turkish Airlines Malaysia, Stephanie. Aku dah sampai kat airport Istanbul ni dengan beg aku. Tadi sebelum ke tandas kita orang ada jumpa, lepas tu dah pergi tandas tak jumpa dah. So tak tahu nak pergi mana. Inilah airport Istanbul yang besar itu. Bersih ya. So aku tunggu lagi 2-3 minit, lepas tu aku baru call ataupun website dia orang lah. Dia orang semua dah ada kat sini kat gate 14. Kita sampai jam 5.30 pagi dan transfer ke hotel pada 7.20 pagi. Kita tengah tunggu kita punya transfer ke hotel pukul 7.20 pagi hari ni. Dah pakai baju tebal dah. Andres. Kita baru masuk hotel kat The Central Palace Hotel kat Taksim. Lepas tu kita akan rehat dulu. Lepas tu malam, tengah hari sikit baru kita akan keluar. Sekarang baru pukul 9 pagi. Ni hotel dia. Masuk-masuk, sofa macam tu. Lepas tu ada 2 katil. Aku duduk seorang je tapi ada 2 katil. Saya bersama dengan Abang Rozi. Kita nak pergi ke Pusing-pusing kat Taksim area. Kita punya hotel ialah Central Palace Taksim. Lepas tu kita akan rasanya depan tu dia Taksim. Di depan. Lepas tu dia Taksim. Nampak dekat je. Lepas tu tak tahu lagi kita buat apa hari ni. Pergi makan tengah hari, cari kebab ke apa. Cuaca hari ni 7 darjah Celsius, sejuk. Tu situ ada jual aiskrim. Tapi kita masih pagi lagi nak berperang-perang dengan dia. Ni Taksim area, ni jual chestnut. Okey. Oh, itu masjid. Kita kat Taksim area. Memang betul-betul bandar kita punya hotel. Lepas tu dah sampai ke Taksim. The mosque. So better. Rasanya Abang Rozi punya tripod ni stable. Ada lampu lagi kat situ. Lampu apa je tu? cabut. Oh, lampu tercabut. So kita cabut lampu dia lah. Tak mau ganggu. Okay. Dia punya ni kamera dia boleh ikut orang. So kita pusing. Cuba kita pusing. Dia tak akan ikut you. Dia Oh. ikut I. Dia Okey. Bijak. Sini dia jual jagung dan juga chestnut. RM5. Jagung RM5. 50 tu macam RM55 satu lah. Lepas tu ada jual jagung 50 lira. Ni ada jual roti. Kadar tekanan sini ialah 10 lira bersama dengan RM1. Kita tak tahu nak pergi mana. Kita tengok roti ni. Roti ni cantik. Oh, okey. Ni cantik. Tu ada Melayu lagi. Ini yang Islam ni hantar. Lepas tu jagung. Kita tengok kebab dia. Baru nak masak.
Doner kebab RM350. Kimin arabası? RM55. Ini pun ada daging. Ni ayam. Lepas tu ni ayam dan sini daging. Daging ni macam dah lama dah, tapi tak apa, masih segar lagi. Lepas tu, oh sini air buah. Air ada 5, buah ada 5. Saya tukar €40 dapat dalam 1,472 lira. 1,500 dapat. So €40 sama dengan 1,500. Kita tengah jalan kat area hotel ni. Tak tahu nak pergi mana. Kita cari restoran. Kalau ada, kita makan tepi jalan je lah. Dalam kebab tadi dalam 350 lira macam tu. Okay, kita masuk. Tapi souvenir daripada Turki tak payah dah. Sebab kita dah banyak sangat beli. Dia pergi Turki, dia beli souvenir untuk kita. Gelap. Saya tak gelap tak? Miau. Miau. Dan macam ni cantik. Ini tahu apa makanan ni? Tak nak makan benda tu. Yang kulit ni, daun tu. Daun anggur. Daun anggur tak nak, tak suka. Nak carilah macun. Fasul dia. Fasul. Apa dia? Fasul apa? Oh, ni jual souvenir. Kalau malam dekat area dekat Blue Mosque sana kan, malam-malam ada jual pasar lambak tau. Okey, tapi saya cek sana 3 km kan daripada hotel kita. Yes. So dekat sana malam ada jual macam beg kulit, which is worth it to buy lah. Kita jumpa satu kedai jeruk. Hall. Kedai jeruk. Sedap ni. Ni sedap. Ya, tu sedap. Ni macam kat Kelantan punya style. Sini ada jual daging 120 lira. Ni dalam 200 lira macam tu. Tu dia dengan gantung daging kebab baru. Macam tu rupanya dia buat. Dia guna crane. 100. Okay, 100. Harga dia kebab. You this shop? This is your shop? Yes, my shop. Okay, different shop. Yes, this number 2, this number 1. Okay. Only the other. هو تقدر بحكي عربي. يعني شوي ما شاء الله يا عمري. Kita makan kebab sos mayonis. Masa ni memang tengah lapar gila. Last meal jam 3 pagi macam tu dalam flight. Masa ni dah pukul 12 tengah hari macam tu. Aku pilih shawarma lamb dan Abang Rozi pilih shawarma ayam. Turki memang terkenal dengan kebab. Yang penting daging dia banyak melimpah. Tak sama macam di Malaysia. Sos yang aku letak tu ialah white sauce dan bukannya mayonis. Rasa dia light saja, homemade. Saya dah ada Istanbul card. Kita boleh naik tram. Terima kasih bang, settlekan masalah saya. Dah susah nak beli kad ni. Saya siap settlekan masalah orang lain. Orang lain nak beli kad tak lepas, saya bayar untuk dia. Lepas tu saya guna duit dia, bayar untuk kita pula. Bijak. Buang masa semua benda. Ni metro kat Taksim. Kita akan naik ke Sultan Ahmed punya area. Kita pergi ke Spice Bazaar dan juga Hammam kat sana. Okay, kita dah turun kat metro station bawah ni. Laluan kita nak pergi ke train station memang turun bukit. Memang Istanbul kat Istanbul bukit pun. Kita dah nak sampai kat Tasik. Bukan Tasik, laut. So kita kat sini Piccadilly. Kita dah turun ke Sultan Ahmed. So kita naik tram menuju ke Bakila. Okey, nanti lepas tu Sultan Ahmed kita pergi Takapi. Okey. Settle masalah kita hari ni. Dah sampai tram. Okey, kita masuk tram. Kita kat sini masjid. Tolak masjid lah jap. Nak sembahyang solat tahiyat masjid semua. Tiba je tu baik. Tak adalah. Kita hormat masjid sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantiknya. Kita tengok peta kat sini. Ni masjid.
Wah. Wah. Tengah jejak Rasul sekarang. Kat sini. Jejak Rasul berada jejak Hammam. Wah, kedai macam ni best je. Wah. Kopi Sapien. Dia bukannya Homo Sapien tapi Kopi Sapien. Alibaba Kebab. Wah, tenangnya kawasan macam ni. First. Oh, very first. Shisha, have you tried shisha? Cheap shisha? No, not yet. 400 for you. Okay, okay. Can't find this much cheaper. Thank you. 400 for you. And Kedai ni cantik. Dia masuk ke dalam macam tu. Kedai sabun. Ni kedai sweets. Kita ambil gambar dekat lah. Ni sweets. Oh, ada buah. Tengok makanan banyak. Ni kedai red fish. Ada di Sekali lagi. Okay. Lava F. Apa lava Masuk Lava F ni maksudnya rack. Rack. Alamak, tren pun sampai. Masuk sini pun boleh. Boleh. Ni roti kat sini. Kita tengok makanan-makanan kat sini. Semua daging-daging. Kita punya tren yang naik tadi. Kita baru turun daripada tren. Nak cari air sekejap. Okey, kita ke area Tok Kapi Sultan Ahmed ni. Tok Kapi Palace kat sana, Blue Mosque. Itu baca kat atas tu lah. Tok Kapi Palace Sultan Ahmed punya area. Ni Bang Bang. Ni Abang Rozi. Cerita 3 kali cerita. Sini air. Tapi kita beli air ni lah. Kita akan beli air limonata. Sen video çekeceğim sen. Kita beli air lemonade. Sini ada jual Malaysia. Sini ada jual ni Dubai punya coklat 150. Dan saya tak nak habis dah air lemonade. Tak sebab minum laju sangat, dah nak habis dah. Terus rasa brain freeze. Kat sini Masjid Biru, kat sana apa? Masjid Sultan Ahmed. Okey, ingat kecewa sebab bateri lupa tutup. Masih ada bateri rupanya. Okey, saya sekarang kat sini. Itu Masjid Biru. Sana Sultan Ahmed, betul kot. Kalau salah, nanti ada minta tolong apa siapa betulkan. Saya ni bukan minat sejarah sangat pun. Sana tren baru sampai. Ni kolam kat tengah ni rasanya baru buat. Sebab sebelum datang tak ada lagi kolam. Kat situ dan kat sini ialah Sultan Ahmed. So sini lah Blue Mosque. Dia tu yang jalan sendiri lah dulu. Kita ke Sultan Ahmed, Masjid Blue Mosque kat sana. Besok baru start apa namanya? Sonra da cami yapıyor. Ni jual roti. Kat sini ialah Sultan Ahmed punya bangunan. Dan ramai orang kat sana. Aku tengah ambil gambar macam gaya Cik Bash ni. Kenapa gelap lah? Ni kat sini. Ni. Tapi sebab matahari kat situ sekarang, Cik Bash punya gambar ni tak boleh sebab matahari kat sana. Tak boleh gambar gaya sama. Kita jalan sini, kita keluar ke sana. Okey, kita jalan sini. Ni dah settle lah kawasan ni. Tok Kapi dan juga Sultan Ahmed. Kita masuk ke Sultan Ahmed Blue Mosque. Kat sini ada free presentation. Kita masuk kawasan ni, insya-Allah. Lepas tu kita keluar sebelah kiri. Sekarang baru pukul 12.58, baru pukul 1. Sebelum mosque, kita ke sini. Tak nak masuk kan? Sebab besok pun kita masuk sini juga kan? Mari kita patah ke sini. Lah, dah tutup. Kita on the way nak pergi ke Spice Market, Spice Bazaar. 800 meter dalam minit jalan kaki ke sana tempat ramai orang tu. Kedai dia tepi jalan ni, dia jual roti, jagung, chestnut atau tu je lah, gila 3 benda. Tak ada pun jual-jual kebab ke apa. Sebab benda-benda macam tu mahal tau. Ha. Benda tu mana dah beli mahal.
Ini yang benda murah, 50 lira. Dia tengah tukar sampah kat depan tu. Kedai, kedai perfume. Hello. Ni kedai emas. Kedai baju. Ni kedai kek. No photo 50 lira. 50 dolar ni. Tak main lira, dolar tu. Pecah kita. Ni jual kebab. Ni kasut apa ni? Kasut mainan. Deluxe. Coklat special offer. 5.5. Ni kebab. Hello. Ni baklava kat sini. Tak ada kena bagi saya free sample test ke? Tak ada ke? Ada tak potong-potong kita sikit ke? Tak ada. Harapan saja. Yalah, jalanlah. Sini pun tak ada ke? Nak potong-potong dekat kita. 500 tu apa? Sekilo ke apa? Satu cup tu? Mahal juga. Sini dia jual air buah delima. Buah delima ni dia pegang tangan. Hello. Welcome. Pleasure to meet you. Sini kedai makanan macam ni. Ni buah delima ni dia pegang tangan. Hai. Geri döndüler bak. Di sebelah ni je Abang Rozi. Kita beli roti dulu, 15 lira satu. Tu harga dia, satu 15 lira. Tane Nutella peynir karışık. One Nutella. Nutella ke nak Kosong je 15 lira. Ha? Kosong je 15 lira. Tak nak Nutella biasa. Nutella 35, 35. This one. This normal 15. 1, 2, One. One. 1. Çıt çıt abi. Abi hoş geldiniz. Simit yeni geldi beyler. Ni, makan roti ni keras lah. Nah, sedap lah roti tu keras. Cerita kopi sedap ni. Ha. Oi, cantik atas video ni gambar belakang masjid. Tu ada masjid belakang. Oh, betul. Nanti. Ni jalan nak masuk ke Grand Bazaar. Pintu belakang ah. Itu belakang. Sebab kita suka masuk pintu belakang. Mana sana masuk? Pusing ke sana. Ada Christian Dior. Ni bag YSL, Hermes pun ada. Dia sama ada dia pegang tasbih ataupun dia isap okok. Dua benda je dia orang ni. Mai, ramainya orang kat situ. Wah, jaket dia cantik. Apa kapan? Baik. Cantik bolak balik sedikit. Ini bolak balik my friend. Okey, okey. Kilo berapa ini? Tak apa, tak apa. Warna betul laki tu. Ha? Warna betul dia. Baju warna pink. Baju warna purple. Oh, dia baru tanda rambut laki tu. Ni jam. Ni kedai emas. Kedai emas. Ni. Oh, ni lah kan orang sini shopping kan? Bazar, kedai bazar. Shopping apa? Tengok je. Tak ada ke sampel-sampel? Ah, tu atas tu sampel-sampel makanan. Ah, ni sampel ni kan? Hi. This one? Which one? Turkish delight. Gila. Dia tengah check saffron kat situ. Nak ni. Cantik ni. Cantik. Ni cantik. Bunga-bunga kering. Love tea, blue tea, pomegranate tea, blue sweet tea. Ni cantik guys. This one is the Saffron. first quality. Yeah. Now أول يعني. Look, in Iran there is two quality. One is called top nigel, and the second one sargul. That one the top nigel, the long hair. The long All hair. all red, not mixed with yellow color. Yeah.
not mixed like this with this. This one. Yeah, this not mixed. Kita free, so kita ambil lah. Sementara tunggu yang new deal, kita ambil makanan free kat sini. You need only 5 gram or 10? Ya, sedap. 900? Malaysia. Ni semua teh kat sini. Relax. Ada lil. Sini ada pomegranate tea, apple tea, 3,007 dia bagi 2,500. Detox tea, diabetes tea, beauty skin, blue, jasmine ball tea, love tea. Baru beli satu saffron. Kita check lah. Saffron 5 gram. Oh ni pun dia wrap juga. Yang ni berapa? RM130? RM130. Murah. So teh ni 250 daripada harga 300 300 kan? Dia 300 dapat 250. Sama lah, saya pun tumpan dekat sekali beli. Sebab tu yang murah. Terima kasih. Ni kita kat sini. Buah-buah delima. Hello, welcome. Hey, thank you. Kita naik train daripada sini, ni metro station kita, patah balik ke Taksim area hotel daripada Venezuela nama tempat ni. Matahari dah panas dah pukul 2 dah. So kita balik ke hotel, rehat je, lepas tu petang kita pergi ke hammam. Okay. So pengalaman hari ni kita naik tram, then lepas tu jalan kaki, and then naik MRT dia pula ke Taksim. So we are on the way back to hotel. Kita nanti balik ke hotel. Kat sana ada masjid. Lepas tu kita cross kat sana. Kat sana pun ada masjid juga. Lepas tu kita ni banyak gila masjid kat sini. Lepas tu kita cross sungai ni. Kita dalam train, sebenarnya dalam train metro sekarang. Ni tengah cross sungai. Sungai ini dikenali sebagai Golden Horn, iaitu berhampiran dengan Selat Bosphorus di Istanbul, Eropah. Terdapat satu lagi selat iaitu Bosphorus Strait yang membahagikan Istanbul, Eropah dan Istanbul, Asia. Ke mana? Tak tahu mana kita. Ni kawasan Taksim tengah hari. Masih lagi banyak burung merpati kat sana. Dan orang tengah main-main kat sini sambil lepak-lepak. Dan ni aku sekarang pada waktu petang. Pukul 2 suku. Matahari kat belakang. Tak panas tapi sejuk. SelamaVecuti.com